Adam. Abang. Saya minta maaf, saya tak tahu yang awak sedang susu ke Adam. Saya pun tak tahu abang balik. Abang rindu ke Adam. Abang ni, baru berapa jam je abang tak tengok Adam. Kalau boleh abang nak bawa Adam pergi office. Sekejap ya bang Sebab Adam lapar ni, dia nak menyusu dulu. Inilah abang pergi dulu. Adam, ada ni mama tadi. Ni semua sebab Adam. Nah, abang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adam. Allah, kenapa Ifah banyak jalan? Abang boleh ambil. Ya. Saya pun dah penat dah balik dalam bilik tu. Ya. Adam. Ya Allah. Tahu tak Papa rindu? Papa tak boleh buat kerja. Kalau boleh Papa nak bawa Adam pergi office. Cik, saya nak makan tak? Makcik dah siapkan nasi. Boleh juga. Papa makan dulu ya. Adam dengan Mama tahu. Ya. Daripada bawah. Bismillah. Pun dari bawah. Okey. Bismillah. Dah dia. Makcik? Ya. Abang Ihsan memang selalu balik makan tengah hari ke? Tak benar. Makcik kemas rumah je. Makcik tak masak. Tapi pagi tadi dia pesan suruh masak. Dia nak balik makan tengah hari. Pergilah Ifah makan dengan dia. Tak apa makcik. Saya makan kejap lagi je lah. Segan pula. Makcik dah letak nasi Ifah atas meja tu. Kan sejuk tak elok. Orang Lambantang mana boleh makan makanan sejuk. Ayah cucu nenek. Cendamnya dia tidur. Fah, makan sekali. Ni. Tak apa, abang. Tak apa. Duduk. Terima kasih. Makcik Anim dah sediakan makanan untuk Ifah sewaktu berpantang. Nampak memang macam tawar tapi elok, kan? Nanti bila Ifah dah habis pantang, abang akan bawa Ifah pergi makan yang sedap. Yalah, ini je lauk untuk orang yang berpantang, kan? Dan ni, abang dah suruh Makcik Anim sediakan segala keperluan Ifah sewaktu berpantang. Jadi Ifah tak payah risau. Terima kasih, abang. Abang banyak tolong saya. Saya rasa tu hutang budi pula. Ifah, apa yang abang buat ni ikhlas. Sebab apa? Sebab sebelum ni abang tak pernah berbuat baik pada sesiapa pun. Dan Ifah kalau rasa nak balas budi abang, apa kata Ifah? Yalah, dengar cakap abang dan dengar nasihat abang. Makan. Dia ni mesti ada jantan lain ni. Kalau tak, takkan dia boleh hilang macam tu je. Hello, Ai. Aku nak jumpa kau malam ni. Ada kerja sikit. Okey.
kasih makcik. Sampaikan Adam untuk saya. Oh, no, sayang. Macam ni, Sekejap, Ifah, kejap. Tolong saya ambilkan gambar. Ya, Adam. Ya. Nanti. Satu lagi. Okey. Terima kasih. Ya, satu. Saya masuk dulu, bang. Yalah. Aku tak tahulah. Aku rasa macam dah tak sabar dah ni, Izzat. Kenapa? Aku dah upah spy cik perempuan tu. Spy? Gila lah kau. Siapa nak bayar? Mana aku ada duit? Kita kongsilah. Gila lah kau. Tak ada nak gila sangatlah. Sekarang ni aku tak puas hati. Aku nak tahu dia dekat mana. Aku nak tahu dia tinggal dengan siapa. Aku pun masalah sekarang. Aku tak ada duit. 2 bulan ni aku teruk. Abang pun teruk lah sekarang. Aku dulu kan lah. Lepas tu kau bayarlah nanti. Kau dulukan dulu Tapi aku basic sikit lah. Okeylah. Janji kita dapat tahu kat mana dia kan. Hello. Hello? Kak Ifah. Kak Ifah. Sekejap. Kak. Akak kat mana? Akak sihat? Baby macam mana Kak baby? Satu-satulah, Izzat. Akak sihat, Alhamdulillah. Baby pun sihat. Nama dia Adam. Cuma akak tak boleh bagi tahu Izzat yang akak kat mana sekarang ni. Lega Izzat Kak. Kak, siapa jaga akak dalam bentang? Syukur, Alhamdulillah. Dah sebulan dah akak berpantang. Ada orang yang baik jaga akak. Baby Adam pun selesa je kat sini. Lega Izzat Kak. Tak sabar nak tengok anak saudara Izzat ni. Mesti comel macam mak dia. Baby Adam pun tak sabar nak jumpa bapa saudara dia. Nanti insya-Allah lepas akak habis berpantang, akak akan balik rumah ya. Izzat macam mana? Exam semua okey tak? Dah Kak. Izzat kat rumah je. Nak cari kerja part time lah Kak. Bosanlah saya duduk rumah je. Tak apa, nanti dapatlah kerja tu. Akak pun sentiasa doakan Izzat. Mak macam mana? Mak okey tak? Yelah, walaupun mak macam tu, Izzat tolong tengok-tengokkan mak sebab dia tetap mak kita kan? Okeylah Izzat, kalau ada apa-apa nanti akak akan call Izzat. Izzat jaga diri baik-baik tau. Assalamualaikum. Baiklah Kak. Waalaikumsalam. Oh, rupanya dia tahu betina tu dekat mana. Ifah, makcik bukan nak campur sangat urusan orang. Tapi berdosa besar berkedudukan macam ni. Saya faham, makcik. Makcik tengok Cik Ihsan sayang sangat ke Adam. Mandikan Adam sebelum pergi kerja. Sanggup balik awal saja nak main dengan Adam.
Dia tak pernah buat macam tu selama ni. Eva nak tahu tak? Makcik dah tak nampak lagi dia minum minuman keras lagi. Dia minum ke makcik? Eva tak tahu ke? Macam mana Eva tak tahu? Sedangkan Eva mengandung anak dia. Taklah, sebab kalau dia dengan saya, dia tak pernah pula sentuh atau minum minuman haram tu. Makcik tengok Eva ni macam gadis baik. Macam mana sanggup buat kerja ketuk-kutuk macam ni? Dah ramai dah makcik tengok perempuan keluar masuk rumah ni. Tapi makcik tak pernah tengok Eva pun. Dah kejut juga makcik bila Cik Ihsan cakap dia dah jadi ayah. Dan tu dia suruh makcik jaga Eva pula. Pujuklah dia Eva. Tok salah buat kerja yang ditegah oleh agama kita ni. Kesian kat Adam. Adam perlukan keluarga yang sempurna. Hello. Mak. Orang tengah buat kerja lah. Apa dia? Kejaplah, Long. Kau ni sibuk. Kau dengar ni. Mak dengar sendiri tau. Ya, adik kau bercakap dengan betina tu. Mak, kalau betul apa yang Mak cakap, Mak pujuk Ijat. Bujuk? Macam mana aku nak bujuk dia tak tahu? Ndak ke dia dengar? Kau tak tahu adik kau, Izzat pun degil boleh tahan juga macam kau tahu. Alah, tak kira lah. Macam mana pun Mak mesti pujuk Ijat dapatkan nombor telefon dia. Tak kira. Tengoklah. Aku cubalah. Aku cuba tengok macam mana. Aduh, Long, kau tengok anak kau, Long. Kau tengoklah. Apik! Anak kau macam kau lah, Long. Allah. Mana budak Arifah? Dari mana? Udah dapat. Kita ke bilik dulu ya. Nak mandikan dia sekejap lagi. Adam, Papa dah balik. Sini. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La. Ni saya anak Papa ni. Ya. Tengok tu. Kan ceria muka Cik Ihsan. Wajah kepapaan. Sinilah ajak dia kahwin. Makcik rasa dia akan terima tau. Tak tahu kenapa. Dia dengan Eva dah ada Adam. Ada dah mandi dah? Belum. Tadi kan Cik Ihsan kata jangan mandikan dulu. Saya tahu. Macam Nim tolong sedik air. Ya? Yalah. Saya pergi bilik dulu. Ya. Saya pergi bilik dulu ya. Yalah. Nanti Papa mandikan ya. Shampoo. Wangi. Dah. Tak payah pasang-pasang spray dah. Aku dah tahu dah. Orang masa kerja. Mana boleh, Long. Aku dah panggil dah budak tu. Mana boleh apanya? Rupanya selama ni dia berhubung dengan adik aku tau. Izzat, Mana lagi adik aku? Izzat lah. Ifah tu bukan adik kau juga ke? Kau jangan mengada lah. Okey dah, sekarang macam mana? Macam mana apa? Aku dah suruh mak aku dapatkan nombor telefon dia. Masalahnya sekarang ni boleh dapat ke tidak? Hei, mak aku tak kenal ke? Ya Allah, aku tak sabar sangat ni dah. Invoice dah siap? Nanti aku hantar kat meja kau, Long. Okey. Okey.
bersama janji kau sentuh rasa percaya. Hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu. Hanya ku yang Mandi dah? Dah. Oh, dah. Terima kasih. Ifah dah makan belum? Belum lagi, Bang. Dalam malam ni abang ada meeting. Ifah tak kisah ke kalau abang tinggalkan Ifah ngadang kat rumah. Tak apa. Jangan pula sebab saya ngadam terganggu kerja abang nanti. Itulah, meeting pun agak penting. Kalau tak penting memang abang tak pergi pun. Tak apa, Abang. Abang jangan risau saya dengan Adam. Kita okey je kat sini. Yalah. Thank you. Apakah mungkin berulang janji setia? Apakah kekal ataupun menyambut duka? Mak? Mak kenapa ni? Tahulah. Hari dua ni masa teringat Kak Ifah. Hati aku tak sedap tu. Allah. Tiba-tiba je mak ni. Ya, Izzat. Sejak kakak kau bersalin tu, mak duk teringat kat dia. Macam manalah dia dengan anak dia. Dia sihat, mak. Mana kau tahu? Dia entah. Izzat main agak je. Izzat, tolonglah. Hati mak tengah risau tau. Macam mana keadaan dia dengan anak kecil. Kau dalam rumah ni mak boleh bela dia dalam pantang. Kebentan ke apa nanti? Tak risaulah, mak. Izzat, kau dah cakap dengan mak kan? Dia ada telefon kan? Tolonglah Izzat. Mak dah tua tau. Dah sampai masa dah mak terima dia. Memang mak patut terima dia pun. Memang. Hati aku ni Tuhan aja yang tahu, ya Allah. Tapi macam mana nak hubungi dia, Zat? Kau cakap dengan mak macam mana? Entah. Zat, mak dah cukup tua, Zat. Dah sampai masa mak nak tebus dosa mak dengan Ifah ni. Ya Allah. Tolonglah, Izzat. Tolonglah, nak. Bukan Izzat tak percaya kat mak. Tapi mak nanti... Susahlah kalau anak aku sendiri tak percaya dengan mak dia. Susahlah macam ni. Mak janji dengan Izzat, Janji? Jangan beritahu kat Long. Gila nak bagi tahu segila kakak kau tu. Bagi tahu perangai dia. Tak adalah aku nak bagi tahu kat dia. Nanti mak pujuklah dia. Iyalah mak pujuk dia. Izzat pun teringin nak tengok anak dia tu. Memang mak nak tengok cucu mak macam mana lah. Kau dah lambat ke apa? Pergilah. Ni mak janji tau. Ya mak janji. Kan kau lambat pergi. Izzat minta diri dulu. Mak pujuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa. Assalamualaikum, Mak. Hello? Hello? Ha? Engkau kat mana ni? Engkau dekat mana? Saya dekat rumah kakak angkat saya, Mak. Kau tak kerti nak balik je? Habis cucu aku siapa nak jaga? Aku dah tak larat, kau tahu tak? Mak, saya dah bersalin dah, Mak. Apa dia? Dah beranak? Baguslah kau dah beranak. Aku peduli apa kau beranak. Aku nak kau balik hari ni juga. Kau jangan nak menggatal, Ifah. Ya? Kau jangan nak menggatal engkau. Kau ingat kau boleh lari daripada aku, ya? Yalah, Mak. Lepas habis pantang saya balik. Hello? Hello? Kau memang kuat
hajar kau letak telefon ni. Hello? Apa nanti kau nanti? Memang kau hajar betul nak kena ke aku ni. Naas dia dengan aku ni. Tak apa. Jangan ada buah sangat, Pik. Jangan ada buah sangat. Aduh. Mak, macam mana, Mak? Kenapa? Aku dah telefon dah perempuan tu. Aku dah maki dia cukup-cukup. Lah, kenapa cepat sangat Mak maki dia? Tak naklah dia balik sini nanti. Hei, habis nak tunggu apa lagi? Kau ya pun, tunggulah orang balik. Orang pun nak cakap dengan dia. Asyik Mak je cakap macam mana? Alah, kau jangan risaulah, Loh. Takat kira macam tu aku boleh handle lah. Mana asyik boleh handle. Boleh handle apa? Sekarang ni orang nak tahu dia duduk mana, duduk dengan siapa, mana alamatnya, itulah orang nak. Dia kata kat aku duduk kakak angkat dia. Kakak angkat siapa? Mana? Kat mana? Aku tak tanyalah pula, aku cuma suruh dia balik aja. Oh, lain kali minta lah alamat dia, Mak. Mana lembab lah. Bas ni nombor telefon dia. Nanti kejap. Ada ni, hantar dia. Telefon tu, ni. Suka-suka kau dia. Aku tengah proses ni. Nyari kat getah ni. Ya Allah. Pas ni. Nak buat apa? Orang telefon kat dalam lah. Kat dalam pun aku yang bayar bil. Lantak lah. Alah, kau pergi call je dia lah dia. Lau, jangan lama-lama, Lau. Dapat? Dapat ke tidak? Hei, tak angkat lah, Mak. Aduh. Cuba lagi. Kau betina dia bergayut dengan jantan kau. Kau tak tahu dia. Ada. Ya Allah. Tak angkat juga. Angkat? Dia dah tahu nombor ni, Mak. Tak angkat dah, Mak. Kau jangan nampak telefon aku tu buta tahun tu tahu. Beri apa aku jahanam lah telefon ni. Tak apa. Kalau dia tak angkat tak apa. Nanti dia balik lepas pantang. Aku percaya dia balik lepas pantang ni. Ya Allah, Mak ni tak faham bahasa ke? Nak cakap pasal apa dengan Mak ni? Orang nak kata dengan Mak, orang nak tahu dia duduk kat mana, rumah siapa kakak angkat dia. Mak kena tahu semua tu. Alamat dia yang penting. Mulut aku hajar kata kat aku ya. Aku dah kata dah berapa kali dia mau kakak angkat dia. Kau tak faham-faham kan? Bangang sangat kau pasal apa? Aku nak repeat-repeat, aku bosan tahu. Ya orang tua ni sedap panggil orang bangang tau. Dia yang tak ajar orang. Sebab Mak macam tu lah orang jadi macam ni tahu tak? Engkau bersama lelaki kau tak ada ajar kau. Lelaki kau tu lah macam bangang. Tengok. Amboi sedap je. Laki aku tau. Tunggu. Habis? Orang tua ni. Boleh apa aku? Jangan pernah setia bila harus berujung menyakitkan. Sia-sia setia bila harus selalu terluka. Mungkin karena setia cinta takkan pernah akan bahagia. Tapi karena mendua cinta kan berakhir bahagia. Jangan pernah setia. Jangan pernah setia. Bila harus. Dalam pantang ni, jangan terbawa sangat dengan perasaan. Bahaya sangat. Saya tahu, makcik. Cuma kadang-kadang tu saya terfikir kenapa nasib saya tak macam orang lain. Dah, jangan banyak fikir. Yang penting sekarang, pandang ke depan, jangan pandang ke belakang. Memang saya tengah fikir masa hadapan saya. Tapi sebab itu juga merisaukan saya, makcik. Lah, Ifah sekarang kena jaga hati Cik Ihsan aja. Makcik tahu, dia sayangkan Ifah.
Cuma kalau boleh halalkan aja hubungan ni, hidup Ifah akan lebih tenang. Cepat cerita. Ayu. Mak aku buat hal lagi lah. Kenapa tak telefon dia? Bukan aku yang call dia. Mak aku yang call dia. Aku tak tahulah apa yang mak aku cakap. Ish. Mak aku kata sekarang ni dia duduk rumah kakak angkat dia. Hah? Kakak angkat mana pula ni? Manalah aku tahu. Aku dah call dia dah kat rumah mak aku tadi. Dia tak angkat pun. Puan Maimun tu buat hal betul lah. Geram pula kita. Kau janganlah marah mak aku pula. Mak aku tu macam tu lah perangai dia. Aku dah marah dia dah. Yelah. Okey, bye. Sejak bila pula perempuan tu ada kakak angkat? Jangan nangis sini. Kenapa? Jangan nangis. Janganlah nangis sini. Buat Mama risau. Dah dekat sebulan baru kita dapat tahu berita tentang perempuan tu. Dia ada kat mana sekarang? Katanya kat rumah kakak angkat dia. Boleh percaya ke, Ma? Kakak angkat mana pula? Itulah masalahnya. Setahu Ayu, dia memang tak ada kakak angkat. Entah. Abang angkat tak? Tak memang perangai dia macam tu. Of course you know better, Mama. Ifah tu, perangai dia. Ya Allah, memang teruk sangat, Mak. Masa dia dengan Rizal, kita ni sebagai kawan baik. Takkanlah kita nak cakap buruk pasal dia, kan, Mak? Kan, Mak? Ni sebenarnya kat mana rumah yang konon-konon ni kakak angkat ni tu? Itulah masalahnya, Mak tak tahu kat mana. Sayang. Meh. Kam, makan sekali, Meh. Rizal? Sayang, makanlah. Tengoklah tu, Mak. Kau perasan tak? Perasan apa? Risa tu lah. Bila kita cakap pasal Ifah je, dia macam tak suka je. Mama tak fikirlah Rizal macam tu. Ayu rasa kan, dia masih sayang lagi Ifah tu. Taklah. Ya, Ma. Yelah, Ifah tu kan walaupun beranak. Lepas tu memanglah anak tu dia rasa curiga. Tapi manalah tahu. Mama tak rasa macam itulah. Kita makanlah. Ya. Ya, Ma. Ayu tahulah. Dia sayang lagi ke perempuan tu. Abang. Adam nangis ke? Dia malu sangatlah abang. Nangis je bila tak ada. Ya sayang. Kenapa ni? Papa dah balik dah ni. Papa dah balik. Adam ni manja sangat. Abang tak ada je dia nangis abang. Ni papa dia ada ni. Yalah susah macam tu. Nanti kalau abang tak ada nanti macam mana? Papa dia mesti ada untuk Adam. Ni besok abang akan pergi Langkawi. Yalah. Abang ingat nak bawa Adam sekali. Tak boleh abang. Adam kecil lagi. Susah nanti abang nak jaga dia. Dah diam dah dia. Fikir pasal Ifah lah tu. Sayang, buat apa yang nak fikir pasal dia? I kan ada you. Sejak Ifah beranak ni, I tengok dia dah lain. Lain apa pula? Kalau I dah selalu cakap, I tak nak cakap pasal Ifah, apa maksudnya I tak nak fikir pasal Ifah? Faham? You tak nak fikir ke ataupun you benci sebab I selalu sangat cakap pasal dia? Sayang, tolong faham I.
I nak kita bina hidup baru. I tak nak kita fikir pasal orang lain lagi. Boleh? Mana boleh? I tak berterima kalau you fikir pasal perempuan lain. Sayang, sumpah I tak fikir pasal perempuan lain atau sesiapa pun. Alah, sedangkan Ifah you boleh buat macam tu. Takkanlah you tak boleh buat kat I. Sayang, please. Kita baru kahwin kan? Takkanlah saya nak ungkit tu semua. No, I'm just curious. Dan I perlu berhati-hati. That's it. Ya. Papa pergi sekejap tau. Papa akan bagi work. Ya. Bismillah. Okey. Ni Ifah, abang ada tinggalkan duit kat atas, ya? Tak apa abang, duit hari itu pun ada lagi. Kalau abang kata A lah, jangan ditukar ke B pula. Ya? Sepanjang abang tak ada, tengok keadaan untuk abang. Macam ni, tengok keadaan dan juga info untuk saya. Saya pergi dulu. Abang pergi dulu, ya? Bye. Jangan nangis. Jangan buat mama macam ni. Ada, Papa kan baru kerja. Dahlah sayang. Nanti kalau kita tak ada sini macam mana? Siapa nak jadi Papa Ada? Ada, janganlah buat mama macam ni. Siapa nak jadi Papa Ada? Ada, jangan nangis. Assalamualaikum, Abang. Abang? Abang mana pula ni? Hayu. Yelah aku, habis tu siapa? Ni, kau panggil abang dekat Rizal tu. Kau masih call dia lagi ke? Aku tak pernah telefon dia. Tak ada sebab untuk aku nak telefon dia pun. Habis tu perlu ke nak panggil abang? Ha? Saja nak menggatal. Engkau ni kan memang jahat kan, tak sedar diri. Kau ingat Rizal je ke yang ada dalam hidup aku? Dan kau ingat aku tak boleh cari pengganti Rizal? Berangan. Lelaki mana nak kat kau? Ha? Jangan mimpilah ada lelaki yang nak kat kau. Kau ingat aku percaya? Tolonglah. Pergilah cermin muka kau. Macam inilah. Biar aku terus terang dengan kau. Aku dah pun ada pengganti Rizal. Cuma aku nak kau tu jaga Rizal tu baik-baik. Jangan pula Rizal tu terlepas kat tangan orang lain pula. Cuba kau bagi tahu aku, lelaki bodoh mana yang nak kat kau? Ha? Aku takkan percayalah. Kau tahu tak, Rizal tu sampai sekarang dia menyesal dia kahwin dengan kau. Aku ingatkan kalau kau nak buat cerita, nak sakitkan hati aku, cari cerita lain lah. Sedih sangat cerita ni. Kenapalah kau tak mati kan masa kau beranak tu? Padahal rancangan aku tu dah cantik dah tu. Kau kan tahu ajalan maut tu di tangan Tuhan.
Selagi ajal aku tak sampai, kau boleh buat apa saja yang kau nak. Aku akan teruskan hidup aku. Dan aku tak akan mengalah dengan kau. Cuma aku nak berterima kasih dengan kau. Disebabkan kau, aku lebih kuat dan berani untuk teruskan hidup aku. Macam ni lah, Ayu. Mulai hari ini, kau jangan ganggu hidup aku lagi. Kau dah pun bahagia dengan Rizal. Untuk pengetahuan kau, hidup aku sekarang ini cukup bahagia daripada aku bersama dengan Rizal dulu. Aku sangat bahagia sekarang. Bahagia, ya? Aku takkan biarkan hidup kau bahagia sampai kau mati. Apakah mungkin berulang janji setia? Apakan kekal ataupun menyambut duka? Dan dirimu dijanji sang sempurna, dan kecewa kini dipulih rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari, rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku. Dihuni rasa rindu, hanya ku yang mencari, rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia